Sewaktu Sabah kuat pun saya ada, waktu Sabah tengah lemah pun saya ada. Nampak kalau dia bercerita tentang bola tu, dia punya mata tu macam bercahaya, nampak happy sangat. Perjuangan ni kalau mau melihat tentang perjuangan kehidupan, kita boleh lihat di padang bola. Saya rasa saya mesti kuatkan diri, pegang tangan dia dan sama-sama berjuang. Saya memang dikelilingi oleh family yang memang minat bola sepak. Arwah pakcik saya ni memang dialah yang akan bawa kami daripada kampung naik van pergi ke KK untuk tengok bola. Tapi dari segi yang inspired saya to become atau meminati bola ni adalah pemain-pemain yang saya minat. One of the legend Khairul Azman Muhammad, bekas goalkeeper Sabah. Jadi saya memang mau jadi macam dia lah. Itulah yang persuade saya untuk terus minat. Selalu jugalah tengok dia di tepi-tepi padang. Time tu dia jadi penjaga gol bagi UMS. Masa tu memang sudah start kenal-kenal. Memang tahu dia peminat bola kan. Sewaktu Sabah kuat pun saya ada, waktu Sabah tengah lemah pun saya ada. Dan sesekali bila Sabah bermain di stadium away pun atau stadium lawan pun saya pergi juga. Saya personally sebenarnya adalah seorang yang boleh dikatakan aktif dan rakan-rakan melihat saya sebagai seorang yang boleh dikata sportman lah. Saya pergi main bola, main futsal, hiking, cycling. Pada bulan September, doktor sahkan yang saya menghidap penyakit kanser limfoma, grey zone limfoma, stage 2. Selepas je doktor cakap tu, tanpa disedari air mata pun jatuh juga. Tapi saya positifkan diri saya dan saya bersedia untuk menerima sebarang kemungkinan lah. Waktu tu saya belum bagi tahu wife saya lagi. Jadi at the first saya punya intention pun sebenarnya saya tidak mau bagi tahu orang lain. Tetapi apabila saya fikir semula bahawa kalau kita berjuang bersendirian ni, sebenarnya kita unfair kepada kita punya keluarga. Saya betul-betul rasa macam terkejut. Orang bilang speechless. Semua perasaan tu bercampur baur. Sedih, of course menangis. Tapi saya cakap, janganlah sedih. Ini belum mati lagi. Ini baru dirasakan sakit tu. InsyaAllah lepas ni kita lalui dugaan ujian tu. Bila saya fikir balik, dia yang sakit tapi dia yang kuat. Sepatutnya saya yang menguatkan dia. Saya rasa saya mesti kuatkan diri, pegang tangan dia dan sama-sama berjuang. Sepanjang treatment tu memang banyak momen yang kita akan terlepas. Contohnya macam birthday anak saya, final exam anak saya, anniversary, tahun baru apa semua kan. Dan bukan itu saja, banyak macam hobi-hobi saya, perkara-perkara yang saya buat selalu macam pergi stadium. Saya tidak dapat pergi stadium, tapi syukur Alhamdulillah nasib baik juga ada Estrogo dan nasib juga ada tablet anak saya yang saya bawa sepanjang tempoh rawatan tu untuk saya menyaksikan perlawanan yang melibatkan Sabah. Salah satu doktor cakap juga, dia menerangkan kepada saya segala risiko perawatan dan apakah perkara-perkara yang akan saya lalui. Saya macam gugur rambut dan sebagainya. Dan salah satunya juga adalah dimaklumkan yang pesakit kanser ni dia akan menghadapi fasa antibodi yang lemah. Tidak boleh berada di kawasan yang terlalu crowd, terlalu ramai orang. So kita tidak tahu ya mungkin akan ada bakteria dan sebagainya. Bila doktor cakap macam tu, terus saya pun dalam masa sama terus terbayang yang Allah, dah dapatlah saya pergi stadium mau tengok bola kan. Tapi walau bagaimanapun sebagai pesakit kanser ni kita tidak boleh kurangkan stres dan sebagainya, jangan overthinking. So dalam hati saya masih ada harapan untuk saya tengok bola lah. Jadi saya tanyalah, rasa macam mau tengok bola lah minggu ni.
wife saya cakap, jangan dulu. Sana tu ramai orang. Dia ni sakit tapi macam tak sedar diri sakit. Terbatallah hasrat saya untuk tengok yang kali pertamanya. Tapi yang kali keduanya, saya terfikir taktik lain. Untuk saya pergi ke stadium juga, saya bagi tahu wife saya cakap, saya mau tengok Sabah ni. Dia cakap, kau ni okey kah? Saya cakap, bukan. Kan doktor cakap kita mesti pandai happykan diri. Jadi tengok bola, mesti ini kan satu terapi supaya saya tidak memikirkan pasal penyakit. Terus saya rasa macam wife saya macam dia kalah lah. Itu baru tahu tadi, rupanya itu strategi dan planning dia. Tapi bila fikir-fikir itu terapi dia, nampak kalau dia bercerita tentang bola tu, dia punya mata tu macam bercahaya, nampak happy sangat kalau dia bercerita. Jadi saya suka tengok benda-benda begitu yang pada dia lah. Yalah, saya memahami dan saya bagi orang cakap tu keizinan lah. Tidak maulah menjadi penghalang untuk minat dia yang nombor 1 ini. Yeah, so obviously first of all, it's not nice for anyone to have to go through something like that. Hits a little bit personally for me also because my mum's also going through something similar. So I'm really happy that the team can be part of the recovery and the spirit for him to keep fighting and to recover. Untuk saya sendiri dan juga rakan-rakan Sabah FC, saya rasa kita tahu dia sekarang tengah berjuang dengan kesakitan yang dia dapat, tapi dalam masa yang sama dia juga datang juga untuk support pasukan di stadium. Bila mana dia berjuang dengan dia punya kesakitan, kami berjuang dengan untuk Sabah FC lah. Every professional football club, whether it's Manchester United or Sabah FC, everybody has a Rahim in their club. And now he's got his own battle and everyone within the team is behind him. And as long as he gives 100%, we know he's going to come through this and come out the other end. Untuk Abang Rahim, keep fighting. Semoga cepat sembuh. Saya sayang kau. To Rahim, I just nothing but just to wish you a speedy recovery. Just keep on doing what you're doing. Take care of your health now, and health is your priority. You should prioritize your health now, and don't forget to love your loved one as well. Stay handsome. Walaupun sekarang botak sikit kan, tapi still handsome lah. Bagi saya, walau apapun yang akan saya hadapi di masa akan datang, saya anggap itu sebagai satu ujian yang perlu dijalani tanpa ada rasa putus asa. Di dalam kita berjuang ni, saya akan relate dengan bola sepak. So bila saya relate dengan diri saya dengan Sabah tu sama aja. Kami berjuang juga, cuma bezanya dorang di dalam padang, saya di dalam kehidupan saya. Saya jadikan ia sebagai satu motivasi kepada saya bahawa selagi saya tidak berputus asa dan selagi Sabah tu tidak berputus asa, sama juga kita akan sama-sama menang di dalam perjuangan. Untuk Rahim, saya harap dia tidak give up untuk berjuang melawan sakit kanser ni. Saya harap dia boleh genggam tangan saya dan sama-sama terus berjuang hingga ke garisan penang.